Sebelum saya tunjukkan semua aktiviti kami di Jelawang Paik Resort, jom ikut dulu perjalanan kami di dalam kereta api sambil menikmati keindahan alam sepanjang perjalanan ke Dabong. Okey kakak, hari ni nak pergi mana? Di Dabong. Okey, pukul berapa kita nak kereta api ni? Pukul 6. Pukul 6.40. Okey, orang pun tak ada lagi. Kali ini kami pergi ke satu destinasi istimewa iaitu Jelawang Paik Resort. Banyak aktiviti menarik yang kami lakukan di sana dan memang penuh dengan pengalaman best. Saksikan penggemaran kami. Kita hari ni kita berjalan bersama dengan anak anda. Ni dah. Ni anak anda kita. Hari ni kita sampai ke Jelawang Paik Resort lah. Okey, beli jiwa anak-anak. Inilah kita hak ni permainan hak mula-mula. Permainnya hak kita lepas di Paik Resort Splash Park. Okey, kita tengok lagu mana keadaan dia. Lagu ni lah. Mari kita pergi. Okey. Berapa ni kak? Seorang masuk ni? 5 je sorry. 5 ya seorang. 1 2 3. Oh itu berapa sama? Okey agak 4. Okey. Okey, sebelum ni kita mari tak ada lagi ni benda ni Paik Resort Splash Park ni. Okey. Adik main mana ni? Tak tahu main mana. Jangan buat dah. Abang tak masuk kolej juga kok. Boleh berenang ke kita? Kalau nak masuk mandi kena bayar lah. Kalau nak Tak. tunggu sini je tak. Tunggu tak kena bayar tunggu. Tunggu tak bayar. Okey. Bagi saya lah. Okey. Mami masuk. Takut mami lemas. Jadi 15. Okey. Lalu puas mandi sini nak mandi sungai, lepas tu nak mandi sini pula pun. Boleh, okey, Tapi okey. jangan buat gelai je lah. Okey lah. Apalah kita bayar 4 orang dah. 4 orang. Okey lah. Okey, QR. Okey, kita rekod dah. Okey, hari ni kita mari dengan katakan ni ex-girlfriend kita ni, tengok ni. Ada dia tengok ni. Okey. Ni ex-girlfriend kita ni banyak song sama. Tak ada nak pergi mana-mana banyak song sama. Jadi jadi hari ni kita luar masa lah duk ride semacam kan.
Kita duk ride semacam, duk di situ di sini okey, duk fikir-fikir kena bawa lah anak ya. Mari beli jiwa anak-anak pula. Nak yang ni je, nak yang. Jadi pas kau kita lah main. Okey, kita tengok dalam juga airnya. Dalam setara mana? Siapa kak? Betih ya. Okey, inilah. Okey, kita tunggu. Selo. Tak ada. Nak naik. Sebelah ini cuahai dia. Okey lah. Tak ada. Tengok. Okey, jaga-jaga sekali dok, jaga-jaga sekali. Oh. Jaga-jaga sekali kita tengok anak-anak pun kita anak-anak gembira pun kita pun rasa turut gembira. Ni kakak. Kat sini peace. Deh. Oh lamanya adik nak tunggu. Cepat dek. Okay. Lagi dosa. Ni orang sini dah. Masa kita mau mula mari tu orang sini ajak ketuk. Ni ke apa ni? Oh, sawit. Sawit dah. Sawit kita ketuk dulu dia. Oh, sawit. Minyak sawit. Ketuk lah pancu. Mana? Lagi. Ambil. Oh, dia lagi pula. Minyak Okey. sawit. Okey. Minyak sawit. Okey, ni adik bagi ke. Kuti dia. Okey. Ke bawah. Bagi dek. Dek, tak selipar, Dek. Okey dah. Mana sawit yang hancur. Okey. Jom. Kita bagi. Kakak pula. Oh. Okey. Ambil kakak. Okey, jom. Kakak. Ya. Wah. Bagi ke. Oh, tengok ikan lah. Ya, kakak tanya apa? Minyak diperbuat daripada sawit. Ya, betul. Nak duit ke lari? Ni bagi. Nak tu belah pasir tu. Nah. Oh. Banyak ikan tak? Banyak. Wow, banyaknya ikan. Nanti stop dulu nanti ya. Okey, lepas puas main water splash ni. Kita tunggulah. Ni kawasan Jeram. Kakak. Ni banyak ikan tak? Banyak ikan? Banyak. Banyak sangat. Adik. Apa? Adik makan ikan ni banyak. Banyak. Banyak ikan. Banyak. Lepas makan ikan saat ni kita turun tengok ikan pulak di atas ni. Atas Jeram. Okey, inilah suasana. Dek. Ada
setelah seharian hari ni kita berada di Dabung, masanya dah sampai pukul 7.20 sekejap lagi. Kereta api akhir marilah. Kita akan balik dah. Okey kakak, macam mana hari ni kakak? Seronok ke? Ha? Seronok ke? Seronok. Mana kita pergi tadi? Gabung. Ha? Kita mandi kat mana? Pipe Resort. Resort. Main apa? Kolam. Kolam, water splash. Adik pula, adik. Macam mana adik? Seronok ke hari ni? Seronok. Ya, letih ni. Letih dah. Okeylah, kita tunggu kereta api bila-bila. Tengok keindahan alam. Okey, tengok ni. Comel tak? Seharian di Park Resort, gelak tawa jadi kenangan. Hingga kita ketemu lagi di destinasi seterusnya. Okey, bye-bye. Bye. Bye-bye.